Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Gol emosi Anderson, Nottingham Forest kekal di Liga Perdana. Elliot Anderson muncul sebagai wira Nottingham Forest selepas meledak gol penyamaan lewat untuk mengikat bekas kelabnya iaitu Newcastle United dengan keputusan 1-1 di City Ground. Keputusan ini ditambah dengan kekalahan pasukan West Ham kepada Arsenal pada hari yang sama, secara rasmi menjamin kedudukan Forest dalam saingan Liga Perdana Inggeris bagi musim hadapan. Kejayaan ini juga melengkapkan misi pengendali baru iaitu Victor Pereira yang mengambil alih tugasan daripada Sendai pada Februari lalu untuk menyelamatkan kelab daripada zon penyingkiran. Perlawanan berlangsung penuh emosi bagi Anderson yang baru sahaja kembali beraksi 48 jam selepas pengebumian ibunya. Beliau meraihkan gol tersebut pada minit ke-88 dengan menunjuk ke arah langit sebagai tanda penghormatan terakhir kepada ibunya. Sebelum itu, Newcastle mendahului menerusi penyerang gantian iaitu Harvey Barnes. Namun kegagalan mereka mempertahankan kelebihan tersebut menyaksikan peluang tipis The Magpies untuk ke Eropah musim depan berkubur sepenuhnya. Dengan prestasi cemerlang sepanjang musim, Anderson kini dikaitkan dengan perpindahan besar ke Manchester United ataupun Manchester City, terutamanya selepas Thomas Tuchel mengesahkan tempatnya dalam skuad England ke Piala Dunia 2026. Everton tergelincir di Selhurst Park, impian Eropah semakin malap. Harapan Everton untuk melayakkan diri ke kejohanan Eropah sekali lagi terjejas selepas terikat seri 2-2 dalam aksi mendebarkan menentang pasukan Crystal Palace di Selhurst Park. Skuad kendalan David Moyes gagal mempertahankan kelebihan mendahului perlawanan sebanyak 2 kali, mengulangi skrip duka ketika mereka melepaskan kelebihan 2 gol menentang pasukan Manchester City Isnin lalu. Keputusan ini meletakkan tekanan luar biasa kepada The Toffees yang kini wajib memenangi baki 2 perlawanan terakhir sambil mengharapkan pencabar lain keciciran mata bagi mengekalkan sisa perjuangan memburu slot benua Eropah. Perlawanan yang penuh drama ini menyaksikan James Tarkowski memulakan pesta gol Everton menerusi tandukan hasil sepakan penjuru sebelum kesilapan Michael Keane membolehkan Ismail Assar menyamakan kedudukan buat tuan rumah. Meskipun Everton kembali mendahului, Palace yang masih lagi segar dengan kejayaan mara ke final Eropah bangkit dengan semangat kental untuk mencuri satu mata berharga. Bagi Moyes, kegagalan menutup perlawanan dengan kemenangan ini dianggap sebagai kerugian besar dalam fasa kritikal Liga. Villa bergelut, seri menentang Burnley jejaskan peluang UCL. Impian Aston Villa untuk mengesahkan tempat ke Liga Juara-Juara Eropah melalui kedudukan Liga masih belum terjamin selepas sekadar seri 2 sama menentang pasukan yang sudah pun tersingkir iaitu Burnley. Keputusan di Villa Park ini meletakkan skuad kendalan Unai Emery dalam situasi bahaya di mana mereka kini berisiko dipintas oleh Bournemouth ataupun Brighton dalam baki 2 perlawanan terakhir. Villa bermula hambar apabila ketinggalan seawal minit ke-8 menerusi gol Jadon Anthony sebelum bangkit mendahului hasil tandukan Ross Barkley dan penjudah tenang Ollie Watkins. Walau bagaimanapun, kealpaan pertahanan menyaksikan Zian Fleming menyamakan kedudukan buat pasukan Burnley sekaligus menamatkan rentetan 5 kekalahan berturut-turut pasukan pelawat. Prestasi Liga Villa kini membimbangkan dengan hanya mengutip 8 mata daripada 9 perlawanan terakhir. Mereka yang setaraf pasukan di zon penyingkiran. Meskipun Villa mempunyai jalan belakang ke UCL jika berjaya menewaskan pasukan Freiburg di final Liga Eropah, Emery pasti mahu mengesahkan slot tersebut lebih awal. Drama VAR di London Stadium, Arsenal semakin hampir kejuaraan. Leandro Trossard muncul wira Arsenal selepas meledak gol kemenangan lewat untuk menewaskan pasukan West Ham United 1-0 sekaligus meletakkan The Gunners 5 mata di hadapan Manchester City. Perlawanan ini berakhir dengan penuh kontroversi apabila gol penyamaan Callum Wilson pada masa kecederaan dibatalkan oleh VAR kerana kekasaran terhadap penjaga gol David Raya. Keputusan ini dianggap sangat signifikan kerana ia bukan sahaja mengukuhkan peluang Arsenal merangkul kejuaraan Liga pertama dalam tempoh 22 tahun, malah menyebabkan West Ham kini terperosok ke zon penyingkiran, ketinggalan 1 mata di belakang Tottenham Hotspur. Arsenal dominan pada awal permainan,
Namun, momentum mereka sedikit terganggu apabila Mikel Arteta membuat keputusan mengejutkan dengan meletakkan Declan Rice sebagai pertahanan kanan bagi menggantikan Ben White yang cedera. Walau bagaimanapun, kecemerlangan David Raya yang melakukan beberapa penyelamatan kritikal termasuk menafikan percubaan jarak dekat Matheus Fernandes, memastikan gawang Arsenal kekal kebal. Trossard akhirnya memecahkan kebuntuan pada minit ke-83 apabila rembatannya terbias pada Thomas Soucek selepas mengesahkan tempat ke final Liga Juara-Juara Eropah. Kemenangan ini melengkapkan minggu yang cukup sempurna bagi skuad kendalan Arteta dalam misi memburu double bersejarah pada musim ini. Barcelona juara La Liga, Rashford wira El Clasico di Camp Nou. Marcus Rashford mempamerkan sentuhan berbisa menerusi sepakan percuma yang memukau untuk membantu Barcelona menewaskan seteru utama Real Madrid sekaligus mengesahkan kejuaraan La Liga ke-29 buat kelab tersebut. Kemenangan di Camp Nou yang berwajah baharu ini memastikan skuad kendalan Hansi Flick mempertahankan gelaran Liga buat musim kedua berturut-turut dengan baki 3 perlawanan. Suasana hibah menyelubungi sambutan gol apabila Rashford dan Ferran Torres meluru ke arah Flick sebagai tanda sokongan selepas bapa pengurus itu meninggal dunia pada awal pagi pada hari perlawanan. Kemenangan ini meletakkan Barcelona 14 mata di hadapan Real Madrid, hasil daripada rekod bersih 18 kemenangan di laman sendiri pada musim ini. Di kamp pelawat, pengurus Arbeloa gagal memberikan inspirasi buat pasukannya yang turut terganggu dengan isu dalaman antara Tchouaméni dan juga Federico Valverde. Laungan Championes bergema di seluruh stadium saat Kapten Ronald Araujo menjulang trofi, menandakan dominasi mutlak Blaugrana dalam kancah bola sepak Sepanyol buat masa ini. Højlund ke Napoli secara tetap. Manchester United terima 44 juta euro. Fabrizio Romano mengesahkan bahawa Manchester United bakal menerima dana sebanyak 44 juta euro daripada pasukan Napoli pada minggu hadapan bagi melengkapkan perpindahan tetap Rasmus Højlund. Jumlah tersebut melibatkan pengaktifan klausul obligasi untuk beli selepas penyerang antarabangsa Denmark itu mempamerkan prestasi memberasangkan sepanjang tempoh pinjaman pada musim ini. Walaupun Højlund bergelut untuk menyelesaikan diri dengan corak permainan fizikal Liga Perdana sejak menyertai United pada 2023, perpindahannya ke Itali dilihat sebagai langkah penyelamat kira yang turut membolehkan United mendapatkan semula sebahagian besar pelaburan asal mereka. Menurut laporan sama, pemain tengah Atalanta iaitu Ederson kekal sebagai sasaran utama bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Casemiro. Reaksi peminat rata-rata menyifatkan urusan ini sebagai perniagaan yang bijak, memandangkan dana tersebut boleh dilaburkan semula untuk memburu penyerang baru yang lebih serasi dengan taktikal pengurusan pasukan atau memperkemas di bahagian pertahanan. Como cipta sejarah, Fabregas bawa kelab ke pentas Eropah. Kelab kerdil Itali iaitu Como 1907 melakar sejarah paling gemilang dalam tempoh 119 tahun penubuhannya selepas mengesahkan slot ke kejuaraan Eropah buat julung kalinya. Kemenangan dramatik ke atas Verona memastikan skuad kendalan Cesc Fabregas menamatkan saingan di kelompok atasan Liga. Pencapaian luar biasa ini dianggap sebagai satu keajaiban bola sepak moden, memandangkan kelab itu masih beraksi di Serie D pada tahun 2019 sebelum bangkit secara drastik menerusi pengurusan yang mampan di bawah pemilik Mirwan Suarso dan barisan lembaga pengarah yang berwawasan. Fabregas kini dihujani pujian melambung atas kebijaksanaan taktikalnya yang berjaya. Majoriti peminat dan penganalisis sukan menggesa legenda Spanyol itu untuk kekal di pasukan Como bagi mengetuai projek jangka masa panjang mereka di pentas benua pada musim hadapan. De Gea ke Turin, Juventus pertimbang alternatif kos rendah. Laporan daripada Corriere dello Sport mendedahkan satu perkembangan mengejut apabila Juventus kini sedang menerokai kemungkinan untuk membawa masuk David De Gea daripada Fiorentina pada musim panas ini. Satu imej tular yang mempamerkan penjaga gol veteran berusia 35 tahun itu menyarung jersey The Old Lady telah mencetuskan spekulasi hebat di Itali
Walaupun De Gea komited sepenuhnya kepada Fiorentina dengan kontrak sehingga 2028, beliau dilaporkan hanya akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Fiorentina sekiranya terdapat tawaran konkret daripada Juventus yang dilihatnya sebagai satu-satunya pengecualian istimewa dalam karier senjanya. Langkah ini dilihat sebagai strategi taktikal Juventus yang turut dikaitkan dengan penjaga gol pasukan Liverpool iaitu Alisson Becker. Memandangkan rundingan untuk mendapatkan Alisson dianggap sangat kompleks kerana tuntutan gaji yang tinggi, De Gea muncul sebagai calon alternatif yang lebih menjimatkan kos namun tetap memiliki pengalaman luas di peringkat tertinggi. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.